30 hari, 30 resipi koleksi Ramadan dan Syawal bersama Hakak Gorgeous memasak. Hari ni kita nak buat special sikit kari sotong cara Hakak Gorgeous. Panaskan kuali, masuk minyak lebih sikit. Nak buat kari kena minyak lebih juga, sama macam sambal. Okey, masukkan bawang merah. Yang ni pakai lebih kurang 2 biji. Banyak sikit pakai bawang. Kita nak caramelize kan bawang besar tadi. Okey, masukkan 4 ulas bawang putih. Kemudian masukkan daun kari. Tumis semua bahan-bahan ni sampailah kekuningan. Tapi akak punya macam garing terlebih. Tapi tak apa, dia belum hanyut lagi tu okey lah kan. Bulan puasa ni. Lepas tu masukkan serbuk rempah kari ikan. Tak ada kari ikan, boleh ambil kari belum serbuk gulai pun boleh, terpulang. Tapi terbaiknya ambil serbuk kari ikan. Okey, masukkan air perahan asam jawa. Nanti bahan-bahan boleh tengok dekat depan ya. Okey, masukkan semua air perahan asam jawa ni terus. Dia macam kering sikit kan rempah tadi, kita takut dia hanyut. Masukkan air perahan asam jawa ni tadi. Okey, kacau-kacau. Kering sangat, kita masukkan sedikit air supaya dia tak hanyut. Okey, masaklah rempah ni sampailah dia agak-agak kering. Okey, dah kering. Lupa pula nak shoot tadi, masukkan pula air. Bagi dia cair sikit. Lepas tu masukkan cili kering yang kita dah kisar lebih kurang 1 sudu. Tak nak letak pun tak apa, ni sekadar kita nak bagi warna dan rasa lebih pedas sikit. Okey, kacau-kacau rata macam ni. Dah pekat macam tu, dah pecah minyak. Masukkan air lagi. Masukkan pula sayur-sayuran yang kita nak letak. Tapi hari ni akak guna carrot je. Sebab carrot je yang ada nabati ais ni pun. Tapi tak apa, kau nak letak kentang pun boleh, nak letak nanas pun boleh. Okey, masukkan sotong. Okey, tip masak sotong, waktu masukkan sotong kuatkan api. Sebab apa? Kita tak nak dia jadi liat. Bila dia terlalu lama dimasak pula, sotong akan jadi liat tau. So jangan lama-lama. Saya buka api kuat waktu ni. Lepas tu masukkan santan. Santan boleh guna santan kotak, boleh guna santan yang kita perah. Terpulang. Nak guna susu cair pun boleh. Kita ada masalah. Okey, kacau-kacau rata macam ni. Okey, now kita nak perasakan kari kita. Kalau nanti tawar tak sedap juga, kita letakkan sikit serbuk perasa. Nanti korang tambahlah serbuk perasa dan juga garam secukupnya. Ikut cita rasa masing-masing. Tapi bulan puasa kan, tak boleh nak rasa sangat, agak-agak je lah. Okey, masakan dah siap. Bolehlah dihidangkan makan dengan nasi panas. Jangan lupa cuba. Bye.